Okey, saya Muhammad Rafiq Farhan bin Saiful Nizam, berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Muar. Yang saya ajar lebih kepada murid masalah penglihatan lah. Kenapa saya nak jadi cikgu? Sebab saya rasa bila saya dengan kawan saya, contoh kawan saya tertinggal dalam belajar, saya rasa macam bila saya tak dapat ajar dia, saya seronok nak ajar dia, dan bila dia dapat saya rasa puas. So benda tu yang saya rasa saya nak bawa dalam hidup saya. So kejayaan yang sesuai untuk saya adalah kejayaan guru. Untuk ajaran kelas, memang kita akan banyak menggunakan kemahiran berkomunikasi yang tinggi lah. Macam mana kemahiran, saya punya kemahiran mendengar perlu alert. Kalau kita ada satu kekurangan yang Tuhan tarik daripada kita, Tuhan akan bagi satu kelebihan dekat tempat lain pula. Contoh, saya tak ada kelebihan pada mata, memang mata saya tak boleh nampak langsung. Tapi telinga saya memang automatik akan terus peka. So daripada gunakan kemahiran-kemahiran inilah kita dapat memastikan budak fokus pada kita dan apa yang kita nak sampaikan tu sampai. Harapan saya untuk anak murid saya adalah semestinya kalau kita jadi seorang guru ni, kita nak dia berjaya. Sebabnya dulu kenapa saya nak sangat mengajar murid masalah penglihatan, antara sebabnya sebab saya nak tengok OKU masalah penglihatan ni berjaya seperti orang-orang biasa juga. Kita boleh membina banyak kejayaan sama seperti orang biasa. Kita nak buka mata masyarakat, buktikan kepada masyarakat bahawa orang masalah penglihatan ni dia bukan sahaja menjadi tempelan dalam masyarakat, malah dia juga boleh menyumbang sesuatu dalam masyarakat yang boleh membanggakan ibu bapa dia orang. Jadi apa yang saya nak, saya akan ajar betul-betul murid-murid masalah penglihatan ni. Saya nak diorang banggakan mak ayah diorang. Saya nak diorang beri sesuatu dalam masyarakat, sumbang sesuatu dalam masyarakat. Saya nak juga diorang buka mata orang ramai, tengok orang masalah penglihatan ni juga boleh berjaya. So itu adalah matlamat saya sebagai seorang guru.